Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat malam, salam real reform, salam perjuangan saya ucapkan kepada tuan-tuan yang yang berada dalam parti bersama dan juga berjamuk bersama dalam perjuangan bersama ataupun yang menyokong usaha parti bersama, tuan-tuan. Ya, seperti mana kita ketahui, malam ini adalah malam ceramah daripada di Pahang, di Pahang, di mana kita jelajah bersama di Pahang pada malam ini. So menarik jelajah bersama di Kelantan semalam, ramai juga dan yang saya tertarik, tuan-tuan, Amanah pun ada buat pelancaran jentera Amanah tau. Tak tahulah betul atau tidak video yang tersebar dan gambar yang tersebar kan. Dia punya dewan tu besar tapi tak ramai orang datang. Betul ke, tuan-tuan? Tuan komen sikit, betul ke? Atau itu mungkin, yalah, saya tak naklah fitnah kan, itu mungkin peringkat awal ke, orang belum sampai lagi ke kan, tak sampai lagi orang ke, ataupun memang orang tak ramai datang dalam pelancaran jentera Amanah ni ke, macam mana, tuan-tuan? Kan mungkin ada yang boleh ceritakan berapa ramai yang datang di program Amanah. Di program bersama pula, kita kata di Kelantan full house, Kelantan full house. Ada yang kata sampai, bukan saya kata sampai tambah kerusi, bukan ada yang kata lah kan. Rakyat Bijak, channel ataupun page Rakyat Bijak kata, kawan saya Syam tu kata sampai kena tambah kerusi pula kat Kelantan. Dan melihat kepada sambutan di Kelantan ini, nampak gayanya berkemungkinan akan bertanding di Kelantan nanti, ada kemungkinan lah. Dan terima kasih juga kepada kawan-kawan yang mana tukar DP dan sebagainya. Kalau mengikut latest data yang kami dapat, lebih 1 juta orang tukar dia punya profil kepada parti bersama, termasuk saya walaupun saya buat temporary. Kemudian ada lebih 25,000 ahli sekarang ini dalam tempoh sebulan, dekat nak sebulan lebih parti bersama ada lebih kurang 25,000 ahli. Lepas itu banyak lagi data-data yang kita dapat lah, yang kita dapati sokongan secara daripada online dan juga secara offline dia. Kita nampak bahawa dia sekata dengan usaha bersama inilah. Dan saya rasa messaging bersama ini jelas kan, messaging parti bersama jelas, iaitu messaging kita adalah untuk membawa reformasi yang sebenar. The real reform yang kita nak bawa, yang mana kita perjuangkan dahulu, yang kita canang dahulu, yang kita bawa dahulu adalah itulah perkara yang sebenarnya yang kita nak bawa. Malam ni saya nak kata ada topik spesifik tak adalah juga kan, tapi saya nak bawa beberapa cerita lah. Tadi saya dengar ada satu video yang diucapkan oleh, ataupun satu podcast lah yang dibuat oleh, dikatanya dia adalah bekas macam bodyguard ataupun pembantu khas, saya tak tahulah, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebab saya pun personally tak kenal dia. Tak semesti saya kenal semua orang kan, sebab dia Datuk Seri Anwar Ibrahim ni ramai orang bersama dengan dia kan. Dia kata, saya rasa dia bodyguard, mungkin bodyguard ke personal ke apa ke, saya tak pasti. Dia kata 24 jam Anwar dia bersama dengan, at least hampir 24 jam dia bersama dengan Anwar Ibrahim ke sana kemari kan. So dia ada buat 3 kesimpulan lah sepanjang pemerhatian dia. Dia kata kesimpulan pertama, dia kata Anwar Ibrahim ni bukan seseorang yang pandai manage. Dia kata dia seseorang yang tak pandai manage. Dia tak pandai manage perbezaan pendapat, dia tak pandai manage pergaduhan antara Azmin dengan Ezam, Azmin dengan Tan Sri Khalid, Azmin dengan Rafizi dengan Saifuddin Nasution. Tapi saya nak tambah sikit lah, tuan-tuan, bukan sekadar dia tak nak manage perbezaan itu atau tak nak handle perbezaan itu, malah sebenarnya dialah punca kepada perpecahan tersebut. Yang ni mungkin orang tersebut tak perasan lah, ataupun dia tak tahu. Sebenarnya dasar yang dibawa oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah dasar pecah dan perintah. Ini tak ramai orang tahu tau. Ini saya sedar, saya nampak dahulu lagi. Ini antara perbincangan yang saya bawa dengan Ustaz Wanji juga sebenarnya. Dasar Datuk Seri Anwar Ibrahim ni adalah dasar pecah dan perintah. Dia percaya bila dia pecah perintah, ada beberapa kumpulan di dalam PKR, dia ingatkan dia boleh kontrol lah kumpulan-kumpulan tersebut. Tapi dia lupa ada setengah kumpulan ni dia bukan boleh dikontrol sebegitu. Kan, kita tengok contohnya kumpulan Azmin, kita tengok contoh kumpulan Rafizi. Mereka sedar bahawa mereka tidak boleh diperkotak-katikkan sedemikian. Adalah yang mahu nak diperkotak-katikkan, contoh Saifuddin Nasution kan. Buatlah apa sekalipun dia tetap setia dengan Anwar Ibrahim katanya kan. Tapi lepas ni kita akan tahulah bahawa ada di antara mereka yang kekal dekat situ bukan kerana setia pada Anwar Ibrahim.
tetapi mereka ada agenda lain. Macam saya sebutkan semalam kan, ada orang tak percayalah apa yang saya sebut semalam tentang Amir, tentang Azmin dan sebagainya kan. Tetapi ialah macam juga saya pernah ramalkan dahulu bahawa PAS berpecah, PAS akan pergi bersama dengan Hamzah Zainuddin. Saya kata PAS akan berpecah dengan Muhyiddin Yassin. Tak, ramai orang tak percaya apa yang saya cakap. Tengoklah apa yang berlaku sekarang kan. Betul ke tak betul? Di sini tuan-tuan, kadang-kadang politik ni untuk orang yang biasa macam saya bermain dengan politik, menelaah dan melihat dan mengkaji politik ni, kadang-kadang kita dah nampak pattern tau. Dan pattern ni adalah suatu benda yang kita boleh recognize kalau kita kenal manusia. Tak apalah tuan-tuan, tuan-tuan nak percaya ke tak percaya saya, it doesn't matter. Tak membawa, tak menambah atau tak mengurang apa yang saya cakapkan sekalipun. Cuma bila ia berlaku nanti, janganlah pula lepas ini tuan-tuan tak percaya lagi kan. Tapi biasalah, kalau orang tu tak percaya, dia takkan percaya apa yang saya cakap. Tapi yang kedua yang menarik saya, tertarik saya apa yang dikatakan itu adalah satu, Pak Management dia memang out. Kemudian dia kata kedua, Anwar ni dia cepat emosi, dia kata. Dia cepat emosi. Bagi saya betul. Hakikatnya sebenarnya Anwar ni memang cepat emosi. Yang ni kalau orang luar memang dia tak kenal siapa itu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tapi baru di peringkat pembangkang, menarik apa yang kita dapat lihat sekarang ini adalah bersatu dalam dilema. Okay? Malam esok mereka akan menentukan sama ada bersatu boleh bertanding atau tidak menggunakan logo Perikatan Nasional. Itu satu persoalan yang sekarang ni hendak dibincangkan di kalangan bersatu. Presidennya adalah Samsuri. So bila Samsuri sebagai presiden, yang menentukan hala tuju Perikatan Nasional adalah datang daripada pengurusi, bukan presiden, daripada pengurusinya. Pengurusi yang akan sign watika, pengurusi yang boleh atau tidak boleh membenarkan seseorang itu bertanding menggunakan logo Perikatan Nasional. So malam esok mereka akan decide sama ada Barisan Bersatu boleh menggunakan logo Barisan Nasional. So apakah alternatif yang boleh digunakan oleh Bersatu kalau sekiranya mereka tidak dibenarkan menggunakan logo Perikatan Nasional? Satu jalan ataupun satu langkah yang mereka boleh gunakan adalah dengan menggunakan logo Bersatu, dan saya percaya mereka akan menggunakan logo Bersatu. Dia ada satu IKR tu kan, apa? Ikatan Rakyat Malaysia, or something like that lah. Gabungan-gabungan parti, PSM, Muda, Berjasa, Bersatu dan sebagainya. Saya rasa sebab IKR ni tidak didaftarkan dengan ROS, so saya rasa mereka akan menggunakan IKR ni, tapi mereka akan menggunakan bendera masing-masing. So Bersatu akan menggunakan bendera masing-masing. So beberapa penjuru. So kita akan nampak ada Bersatu, kita akan nampak ada Pakatan Harapan, kita akan nampak ada Bersama, kita akan nampak ada PSM dan Muda, kita akan nampak ada of course Barisan Nasional. So sekurang-kurangnya ada setengah tempat, ada 5 yang akan bertanding. Walaupun Bersama tak akan bertanding semua tempat, Muda pun tak akan bertanding semua tempat, atau PSM tak akan bertanding semua tempat, Bersatu saya rasa dia tak akan bertanding semua tempat. So bagaimana pula dengan PAS? Saya dengar macam saya sebut semalam lah, PAS ni berkemungkinan besar dia akan bagi laluan kepada Barisan Nasional. Hubungan di antara PAS dan Barisan Nasional nampaknya dah ke final perbincangan dah. Sama ada PAS akan bertanding atau tidak, kita akan tengok nanti. So kalau sekiranya Johor ini akan menjadi indikasi, kalau PAS tidak bertanding di Johor, atau paling kurang dia akan letak minimal lah 1 atau 2, bermakna hubungan di antara PAS dan juga UMNO Barisan Nasional sudah pun termeteri dan mereka akan bersama di dalam pilihan raya yang akan datang. Okay, kalau itu yang berlaku. Tapi kalau PAS letak di banyak kerusi, bermakna hubungan itu masih lagi belum, maksudnya perbincangan itu masih lagi belum selesai dengan baik. Saya dah kata peluang besar sekarang ini. Kalau PAS bijak, dan saya rasa ramai orang PAS pun menonton video saya, mungkin dia ambil video saya dahulu, di mana saya kata kalau PAS bergabung dengan UMNO Barisan Nasional dan pergi di dalam pilihan raya akan datang, dia boleh menang dan jadi kerajaan. Saya tak kata semestinya dia jadi Perdana Menteri, tetapi dia boleh jadi kerajaan. Kan, dalam situasi pilihan raya yang akan datang ini, dia boleh jadi kerajaan. Itu antara dinamika politik yang menarik dalam negara kita kan, bila masing-masing berusaha untuk jadi kerajaan demi untuk kuasa dan kedudukan masing-masing. Alright.